Pernah tak anda terfikir, bagaimana cecair putih ini melindungi kulit kita dari matahari? Kebanyakan kita tahu ia penting, tapi sains di sebaliknya jauh lebih menarik. Ini bukan sekadar sihir, ia adalah pertempuran antara cahaya dan molekul. Pada skala mikroskopik, mari kita bongkar misteri bagaimana lotion pelindung matahari menjadi perisai terbaik anda. Setiap kali kita melangkah keluar, kulit kita terdedah kepada sinaran ultraviolet. Sinaran UV ini boleh menyebabkan selaran matahari, penuaan pramatang, malah kanser kulit. Tapi, apa yang sunscreen buat untuk elakkan semua ini? Adakah ia hanya pantulkan semua cahaya? Atau ada sesuatu yang lebih kompleks berlaku? Kunci pertama terletak pada penyebaran optik atau optical scattering. Bayangkan berjuta-juta cermin kecil yang tidak kelihatan, bahan seperti zinc oksida dan titanium dioksida, penghalang fizikal, berfungsi seperti itu. Apabila sinaran UV cuba menembusi, partikel ini akan menyebarkan dan memantulkannya semula. Ini seperti dinding pertahanan yang menangkis serangan sebelum ia sampai ke sasaran. Cahaya UV dipaksa untuk melantun jauh dari kulit anda, mengurangkan pendedahan, tetapi itu hanya separuh cerita. Separuh lagi melibatkan penyerapan optik. Penghalang kimia seperti oksibenzon atau avobenzon bekerja secara berbeza. Molekul-molekul ini tidak memantulkan cahaya. Sebaliknya, mereka menangkap sinaran UV. Apabila molekul ini menyerap tenaga UV, ia bertukar menjadi tenaga yang lebih tinggi. Kemudian, mereka melepaskan tenaga ini sebagai haba yang tidak berbahaya. Bayangkan sponge yang menyerap air, tetapi dalam kes ini, ia menyerap tenaga UV dan menukarkannya. Jadi, lotion pelindung matahari moden menggabungkan kedua-dua mekanisme ini. Penghalang fizikal memantulkan dan penghalang kimia menyerap. Gabungan ini memberikan perlindungan spektrum luas yang menyeluruh terhadap UVA dan UVB. Sekarang anda tahu, setiap kali anda menyapu lotion pelindung matahari, anda bukan sekadar menyapu krim, anda sedang mengaplikasikan sains pertahanan yang pintar, melindungi kulit anda dari ancaman tidak kelihatan. Jangan lagi pandang remeh kuasa lotion pelindung matahari anda, ia adalah perisai saintifik anda.